Hari tu baru je cakap dengan Kak Chan nak makan daging. Tapi tiba-tiba hari ni dapat daging. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Icon Jom Korban menyediakan peluang kepada sahabat-sahabat untuk bersedekah melalui korban. Ia akan diagihkan kepada anak-anak yatim, mahak-mahak tahfiz dan juga fakir miskin, insya-Allah. Dan itu juga sebahagian daripada cara kita bersedekah dan berinfak yang sudah tentu akan sampai kepada sasaran yang memerlukannya. Kalaulah kita dapat makan daging lembu dalam beberapa hari, beberapa kali dalam sebulan, seminggu, alangkah baiknya sebahagian daripada rezeki yang kita dapatkan ini kita juga merasakan kepada anak-anak yatim, boleh sama-sama mengecapi makanan apa yang kita makan, daging lembu untuk yang telah kita korbankan itu, insya-Allah. Mereka tak minta banyak, cuma satu peluang sekali seumur hidup untuk rasa daging kurban hasil dari sedekah anda. Bersama PPRM, daging segar diagihkan kepada lebih 25 rumah anak yatim, 20 pusat tahfiz dan mereka yang sangat memerlukan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Semoga usaha seperti ini juga membuka mata kita semua untuk bersedekah dan berinfak melalui Jom Korban ini, insya-Allah.